Saya tidak berapa yakin perkara itu boleh berlaku. Pasal kalau dia nak cari dia punya haluan tuju, hala tuju dia itu hal dia lah. Bukan hak saya untuk mengatakan ya di sini sana. Dia nak join mana parti sana ke, nak seberang dengan pihak belah sana ke, dengan mana-mana kumpulan, itu hak dia. Saya tak nak campur tangan. Ya. Tapi sudah ditanya, kalau dia tak masuk PN, hak menerima keahlian dalam Perikatan Nasional bukan satu. Ya. Kalau you tanya saya akan jawab tak boleh. Pasal once bitten, twice shy. Orang yang dah buat berlaku macam itu, cuma buat balik. Adalah sikit itu. Tapi saya nak sebut juga, itu haknya, hak Perikatan Nasional. Parti kita yang ada ahli, empat parti itu boleh menimbangkan. Boleh ke tidak. Tapi kalau ikut pandangan saya, PN, kalau dalam tempoh setahun dua ni tak ada nampak dia itu PL macam itu juga. Minta maaf lah, kita ni manusia kan. Tak semudah itulah.